Alright gang, hari ni aku nak bawa korang jalan-jalan dekat Putra Lokal Persib 14 Putrajaya. Untuk korang yang belum pernah datang, Putra Lokal ni sebenarnya tempat makan yang memang meriah setiap hujung minggu. Dia buka setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad dari pukul 5 petang sehingga lebih kurang pukul 11 malam lah. So kalau korang tak tahu nak pergi ke mana hujung minggu, ni tempat memang sesuai untuk makan dan lepak. Masuk je kawasan Putra Lokal terus rasa macam festival makanan. Lampu-lampu gerai terang, bau makanan dari segala arah dan crowded dia memang hidup. Kiri ada makanan viral, kanan pun ada makanan panas, depan ada air warna-warni, semua macam-macam. Weh, aku cuba memang rambang mata. Yang menariknya di Putra Lokal ni, setiap gerai ada style masing-masing. Dan yang menjual gorengan panas bunyi rangup, ada ayam grill berasa wangi, satu lorong ada burger besar, ada dessert fancy, ada roti selembut awan, ada shell out, ada sushi bajet, ada char kway teow wok api tinggi. Semua jenis orang boleh jumpa dalam makanan yang kena selera. Dalam video ni korang nampak aku makan je, sebab aku datang sini ni bukan nak review detail sangat, tapi nak enjoy vibe Putra Lokal ni. Orang yang ramai tapi tak sesak menyampah. Ada family dengan anak kecil, ada geng kawan-kawan, ada couple buat OOTD, dan ada juga yang datang seorang diri nak makan puas-puas. Suasana di lively, relax dan penuh aroma makanan panas macam ni, mini food carnival. Sambil aku makan, aku perasan ada satu benda, ramai vendor dekat Putra Lokal ni dah upgrade dari segi presentation. Ada yang susun makanan cantik-cantik, ada yang bagi portion padu, ada yang masak depan pelanggan, ada yang buat live grill. Itu yang buat orang seronok singgah dan beli. Dan sekarang dah masuk lebih kurang 2 minit 2 saat. Tempat 2 minit 3 saat. Aku nak highlight satu gerai yang korang wajib kena cuba datang ke Putra Lokal Persib 14 ni. Nama dia Raja Nasi Kerabu. Yang ni memang ramai cari. Nasi dia warna biru, ulam fresh, sambal belacan padu, ayam bakar bau harum sampai ke hujung lorong. Serius, kalau korang datang peminat nasi kerabu, jangan skip gerai ni. Memang puas hati dan selalunya cepat habis. Kalau korang datang lambat, so geng, itulah sedikit vlog aku dekat Putrajaya Persib 14. Kalau korang duduk area Putrajaya, Bangi, Kajang, Cyberjaya dan weekend rasa nak makan best-best, datanglah kat sini. Jalan makan lepak memang syok dan sesuai untuk release stres. Okay, jangan lupa datang ke sini. Okay, aku nak buat review makan kejap. Kau tunggu tau. Hai, hari ni kita makan kedai Raja Nasi Kerabu. So hari ni ambil lauk apa Saya ambil daging bakar, nasi kerabu daging bakar. Recommended. Okay. So kita nak tadi kita beli takoyaki ayam dapur cheese. So nak review hari ni, malangnya hujan. So nak makan pun bawa kenopi ni. So marilah kita datang beramai-ramai ke Putra Lokal Persib 14. Bye.